Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jadi boleh dengar suara saya? Boleh sir, Waalaikumsalam. Alright. Thank you very much, Chris. So untuk hari ni mandangkan kita ada 1 jam je. So saya akan cuba untuk wrap up dalam masa 1 jam ni. Lagipun chapter yang kelima ni berkaitan dengan policy and planning. Transport policy and planning dia lebih kepada regulation dan juga dari segi undang-undang yang ada di Malaysia ni. So kita akan teruskan. So basically dalam transport policy and planning ni pentingnya policy and planning sebab apa? Without policy and planning dia akan jadi satu impact yang negatif terhadap negara. Contohnya kan, without proper policies kan, ada negara-negara yang betul-betul suffer in terms of severe congestion. Contohnya kan macam dekat India. So dari segi policy planning dia memang sangat-sangat teruk, menyebabkan congestion yang sangat-sangat buruk yang di bandar-bandar besar kan. And then in terms of pollution, sebab apa? Bila tak ada undang-undang ataupun peraturan yang kuat untuk menguatkuasakan dari segi kesalahan dan dari segi ketidakpatuhan, dia menyebabkan dari berlakunya aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan tahap pencemaran semakin meningkat. And then in terms of infrastructure efficiencies, contohnya dekat negara Cambodia kan, dia punya basic necessities like highway pun tidak mencukupi yang untuk menghubungkan antara bandar-bandar di dalam negara Cambodia ni. Jadi ia menyebabkan in terms of poor connection dari segi kesaling hubungan antara these countries dan juga these cities. In Malaysia kita bernasib baik sebab apa? Kita ada satu function di mana kerajaan kita sekarang dan sebelum-sebelum ni dia sangat-sangat efficient dan juga pentingkan dari segi in terms of policy and planning, especially di kawasan Semenanjung lah. Sebab apa? Kita punya transport policy ni dia plays a role dari segi national economic punya development. So kalau korang perasan kan di kawasan Klang Valley, memang kita ada pelbagai mode of transportation contohnya. Sebab apa? Di situlah berlakunya dari segi economic activities dan kepesatan pembangunan. Jadi as a rapidly growing nation, Malaysia must balance economic growth, environmental sustainability dan juga social inclusivity in transport policy. Sebab apa? Pentingnya kita nak balance between economic growth, environmental sustainability dan juga social inclusivity. Sebab dalam masa yang sama bila kita punya level of income meningkat, kita juga kena pastikan dari segi environmental punya concern kita tidak abaikan walaupun kita high income nation, tapi dari segi in terms of preserving our nature dan juga environment penting juga. Dan juga social inclusivity ni adalah kita nak pastikan dari segi kemasyarakatan ataupun dari segi kita punya kehidupan manusia dalam Malaysia ni, kita masih lagi mementingkan antara satu dan satu sama lain. So itu a bit of introduction of chapter yang kelima lah. So ada tambahan sedikit kalau kamu tengok dekat dalam slides yang saya baru ambilkan. So setiap satu chapter kita ada learning objective yang kita cuba nak capai. Jadi at the end of this chapter, you should be able to understand the fundamentals and frameworks of transport policy. And then yang kedua dari segi to analyze modern transport planning strategies and innovation. Dan yang ketiga adalah we want to evaluate transport safety, security and disaster resilience. Sebab kita ni adalah negara yang antara negara yang mengalami dari segi disaster punya season kan, monsoon dan sebagainya. So moving on, what is the need of transport policy and planning? Yang pertama adalah dari segi economic development. Pentingnya policy and planning ni sebab apa? Dia akan menentukan hala tuju sesebuah negara, especially dekat Malaysia lah. So kalau korang perasan kan, Malaysia dia ada rancangan Malaysia yang akan diumumkan setiap 5 tahun. Jadi rancangan Malaysia contohnya yang ke-15, ke-12 dan sebagainya tu, so dia membantu dari segi nak menentukan hala tuju negara. So dari segi in terms of balancing these items ataupun requirement, jadi kerajaan telah memperkenalkan salah satu pentingnya transportation ini melalui National Transport Policy NTP yang telah diperkenalkan pada tahun 2019 dan akan dikuatkuasakan sehingga 2030. So polisi ini ataupun dasar ini diperkenalkan oleh Kementerian Pengangkutan to address challenges by emphasizing sustainable urban mobility, integrated transport system dan juga improve logistic efficiency.
kenapa kerajaan memperkenalkan satu dasar ini yang betul-betul fokuskan kepada transport dan juga logistik, sebab dia adalah the backbone of our economic activities. Jadi paling penting sekali dalam dasar ini adalah dia nak menekankan kepentingan untuk kita mengutamakan dari segi sustainability. Sustainability ni adalah salah satu functions untuk memastikan kelestarian dalam operasi transport seharian. Jadi dalam salah satu contoh-contoh yang bahagian ataupun cover area yang mencakupi of transport operation adalah yang pertama dari segi urban mobility, pergerakan di kawasan perbandaran kan, kawasan-kawasan bandar. Bagaimana kita nak bergerak, instead of kita drive our private vehicle, kita gunakan public transportation. Sebab apa, kalau kita start dalam jam kita akan stress kan. So kalau guna public transportation kurang sikit lah stress tu. Tapi sekarang ni kalau saya tengok dekat social media lebih kurang je stress dia, sebab kita punya public transport dekat KL tu pun kerap rosak dan sebagainya kan. So it's a balance lah, it's about balance between private car dan juga public vehicle. And then in terms of integrated transport system, dan juga dari segi in terms of penggunaan EV, for example, EV sekarang ni dia dah jadi salah satu benda yang mungkin akan mengurangkan dari segi carbon emission dan juga dari segi pollution of berbanding dengan kenderaan biasa. Jadi kenapa kerajaan cuba untuk galakkan kita melalui insentif-insentif yang ada, dia bagi pengecualian cukai dan dia bagi kalau nak renew untuk 2 tahun pertama tak perlu bayar dari segi cukai jalan contohnya kan. Jadi kenapa kerajaan memperkenalkan inisiatif ini adalah untuk pastikan dari segi pematuhan of sustainability. Okay, so selain daripada itu, kita akan tengok berkenaan dengan, so dalam transport policies ni dia ada 4 bahagian ataupun 4 types of transport policies. Bagaimana kerajaan dia cuba untuk kuasakan dari segi policy and planning ini. Yang pertama dari segi regulatory policies, undang-undang yang digunakan jadi it rules in terms of governing vehicle standards, driving license dan juga traffic regulation. Jadi undang-undang yang diperkenalkan melalui akta-akta yang ada, contohnya Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 dan juga Akta Pengangkutan Jalan. Akta-akta ni dikuatkuasakan oleh JPJ dan juga APAD untuk enforce dari segi in terms of undang-undang yang perlu kita patuhi sebagai pengguna jalan raya, for example. Jadi melalui regulatory policies ni, kerajaan biasanya dia akan memperkenalkan dari segi contohnya kan, kalau kamu tak patuh dengan undang-undang, contohnya kalau nak bawa kereta kena ada lesen, kalau tak ada lesen bila kena tahan dengan JPJ kamu akan dikenakan compound ataupun denda. So itu contoh in terms of regulatory policies, di mana undang-undang yang kerajaan kuasakan dengan tujuan untuk menjaga kebajikan dan juga dari keselamatan juga sebenarnya. Okay, kemudian dari segi infrastructure policies, types of transport policies yang kedua adalah dari segi infrastruktur ataupun facility. Jadi kerajaan melalui pengumuman pada setiap kali pembentangan bajet pada setiap tahun kan, bulan Oktober, kerajaan akan memperkenalkan, contohnya ada beberapa highway yang akan dibuka untuk memastikan perjalanan kita sebagai pengguna jalan raya dapat akses terhadap each of places yang ada di kawasan Semenanjung contohnya. So usually untuk infrastructure policies ini, it is used to plan for developing highways, railway, port ataupun airports, which this infrastructure usually it being managed by government agencies such as Malaysia Rail Link, MRL. Mereka adalah satu badan kerajaan yang diwujudkan untuk supervise projek ECRL, East Coast Railway Line, yang akan beroperasi 2027, awal 2027 nanti. Dan juga MAHB, Malaysia Airports Holding Berhad. MAHB adalah satu badan yang diperbadankan, ditubuhkan oleh kerajaan untuk menjaga dari segi fasiliti ataupun infrastructure of airports yang ada di Malaysia ni. So kebanyakan airport yang ada di Malaysia ini mereka owned by MAHB dan juga MAHB akan cuba untuk mengawasi dari segi operation of these airports. Okey, yang ketiga adalah dari segi transport policies, yang ketiga adalah environmental policies.
Undang-undang ni biasanya dikuatkuasakan oleh kementerian yang ada kaitan dengan these types of undang-undang, contohnya Kementerian Hijau dan Alam Sekitar ataupun Kementerian Pengangkutan dan sebagainya. Jadi, in terms of these types of policies, it measures to reduce carbon emission and promote sustainable transport, such as antara salah satu contoh polisi yang telah diperkenalkan adalah Low Carbon Mobility Blueprint, which is LCMB 2021 sampai 2030. Jadi undang-undang ini diperkenalkan ataupun polisi ataupun dasar ini diperkenalkan in terms of encouraging the adoption of electric vehicle, expansion of public transport dan juga development of pedestrian friendly infrastructure. Jadi undang-undang melalui dasar-dasar ini diwujudkan oleh kerajaan untuk pastikan bagaimana kita nak kuatkuasakan dari segi pematuhan dalam kita nak memelihara alam sekitar. Kena ada undang-undang. Sebab apa? Sebab sebagai manusia kan, selagi kita tak digertak ataupun ditakutkan dengan undang-undang yang ada, so kita sebagai manusia mungkin kita akan take things for granted, for example. Okay, and then yang keempat adalah in terms of transport policies. Yang keempat adalah public transport policies. Jadi, public transport policy ni diwujudkan, tujuan dia adalah kerajaan sebagai penyedia perkhidmatan, especially untuk public transport, dia nak pastikan in terms of enhancing accessibility. Nak pastikan semua orang ada akses terhadap pergerakan. In terms of affordability, ada kemampuan untuk membayar walaupun diberi subsidi, contohnya kan macam My50. Kita bayar RM50 boleh gunakan LRT, MRT dan juga BRT dalam tempoh masa 30 hari, which is pada saya adalah kadar yang mampu milik. Okay, and then in terms of efficiency in urban and rural mobility. Jadi biasanya dalam polisi-polisi yang diperkenalkan oleh kerajaan ni, contohnya program di bawah Stage Bus Service Transformation, SBST. Inisiatif ini diwujudkan untuk memberi akses kepada kawasan luar bandar dan kawasan-kawasan bandar-bandar kecil untuk ada akses terhadap perkhidmatan bas henti-henti dan bagi memastikan semua orang, tak kira lah kawasan bandar ke kawasan luar bandar, mereka ada akses untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan. Jadi polisi-polisi ini biasanya dia membantu dari segi nak membantulah kita, contohnya kan pengguna kan kawasan luar bandar mungkin tak berapa familiar dengan bas henti-henti contohnya kan, atau bas henti-henti ni maksudnya bas yang kalau kita bayar tambah RM1 dia akan berhenti di banyak tempat di dalam satu kawasan bandar. Jadi contohnya kat kawasan Alor Setar kan, dekat kampung saya ada bas warna pink yang baru di-launch pada tahun lepas, baru sahaja dilancarkan tahun lepas, bus.my. Itu adalah salah satu inisiatif di bawah program SBST di mana ia diwujudkan untuk pastikan untuk kawasan penduduk-penduduk luar bandar, kawasan-kawasan bandar kecil ada akses untuk bergerak daripada rumah nak pergi ke kawasan pekan ataupun bandar. Okay, so biasanya kalau soalan tanya 4 types of policies in transportation, so these are the example ataupun ini adalah 4 jenis polisi yang kamu kena explain lah di dalam soalan final exam contohnya. Okay, so next one adalah the key aspect of transportation planning. Jadi dalam transportation planning ni dia paling penting sekali, dia adalah satu proses. It's a process of designing and managing transport network to efficiently meet the mobility needs of users while considering factors such as safety, sustainability and economic development. Jadi proses transportation planning ini dia adalah satu proses di mana kita cuba untuk plan dan juga kita akan design dan juga kita akan manage dari segi transportation network yang ada di dalam Malaysia ni, so that kita boleh pastikan pergerakan, contohnya public transportation, laluan mana yang paling efektif sekali untuk kita pastikan. Contohnya kalau kita sediakan perkhidmatan bas kan, so bas contohnya macam dekat depan kampus kita ni ada bas Muafakat Johor. Kita nak pastikan dari segi bas tersebut dia mendapat sambutan, ada orang yang naik dan juga ada kapasiti yang telah dipenuhi oleh that bus. Contohnya kan macam pagi tadi saya nampak bas Muafakat Johor lalu depan kampus kita.
Tapi setakat ni saya belum nampak lagi lah ada pelajar yang naik bas tersebut. Setakat ni lah, saya tak tahulah kalau yang mana saya tak nampak tu dah pernah naik bas Muafakat Johor kan. So saya nak tanya kat sini, dekat dalam kelas ni ada ke yang pernah naik bas Muafakat Johor dekat depan kampus tu? Ada tak? Tak pernah saya, tak pernah. Tak pernah kan? So bila nak try? Tak tahu saya. So itulah. So dia jadi satu kerugian lah sebab at one point tu saya just ceritakan lah benda yang pernah berlaku sebelum ni. 2 tahun lepas kot adalah seorang MPP ni jumpa saya untuk propose satu perkhidmatan bas untuk masuk ke dalam kampus, bawa pelajar untuk keluar lah, maksudnya bas Muafakat Johor tu lah. However, disebabkan salah satu dia punya kekangan adalah bas Muafakat Johor punya operator tu, dia kata kemungkinan besar tidak ada pelajar yang akan naik sebab diorang dah pernah buat sebelum ni. Saya tak tahulah, mungkin sebelum saya masuk kot. So diorang dah try masuk dalam kampus tapi tak ada siapa pun naik. So rugilah kat situ sebab apa, bas disediakan, transportation planning itu ada tapi dari segi kapasiti itu tidak ada, rugilah. So selit-selit sikit lah kelas petang kan, kita cerita-cerita sikit. Okay, alright, so key aspect of transportation planning yang pertama adalah land use integration. Dalam land use integration ni biasanya dia melibatkan in terms of bagaimana kita nak menggunakan, kalau kat kawasan bandar kan, dia punya main issue adalah kawasan tanah yang tak mencukupi. Sebab apa? Pembangunan pesat membangun tapi kita tak ada enough in terms of land use. Jadi salah satu function of transportation planning ni adalah dia nak gunakan kawasan yang sama, dia cuba bangunkan untuk beberapa aktiviti yang boleh dijalankan pada waktu yang sama. So salah satu contohnya adalah Transit Oriented Development, TOD. TOD ni adalah salah satu strategi ataupun konsep yang diperkenalkan daripada European country, di mana di dalam satu kawasan dia bangunkan, contohnya ada transportation hub, ada kawasan kita nak akses terhadap LRT, MRT dan juga any types of public transportation yang ada kawasan perbandaran di mana ada kawasan perumahan, dan dalam masa yang sama ada kawasan untuk kita akses terhadap social activities, contohnya kawasan tasik ke ataupun kawasan-kawasan untuk kita buat social activities. Contohnya kalau kat Kuala Lumpur, kita ada dekat kawasan KL Central. Kawasan KL Central tu adalah salah satu contoh Transit Oriented Development, TOD, di mana kita bangunkan public transportation hub. Dalam masa yang sama ada kawasan perumahan, tapi kawasan perumahan tu kawasan perumahan elit lah sebab dia di tengah-tengah bandar kan, dan juga ada juga berdekatan kawasan tersebut kita boleh akses untuk kita buat exercise ke, nak pergi beriadah dan sebagainya. Okey, itu aspek yang pertama dalam transportation planning. Yang kedua adalah dari segi sustainable mobility. Bagaimana kita nak pastikan dari segi penggunaan transportation yang kita kategorikan sebagai active transportation. Active transportation ni adalah salah satu mode of transportation di mana kita menggunakan transport tanpa kita menggunakan enjin. Nak tahu macam mana? Contohnya macam orang-orang yang duduk dekat college kan, nak datang ke kelas, kamu menggunakan active transportation, iaitu kamu berjalan kaki. So itu dimasukkan dengan active transportation. Jadi salah satu aspek of sustainable mobility adalah penggunaan aspek-aspek contohnya macam public transport, cycling, active transportation, walking dan juga shared services. Okay, yang ketiga dari segi aspek of freight dan juga logistic planning. Ini paling penting sekali sebab apa? It helps in terms of positioning Malaysia as one of a regional logistic and transportation hub. Berbeza dengan negara-negara lain di sekitar kita, kita ada the closest is Singapore lah, salah satu negara yang bagus juga dari segi freight dan logistic network dia. Dan juga Indonesia, Thailand dan juga negara-negara sekitar lah, Brunei dan sebagainya kan. So kita ada kelebihan kawasan yang luas, negara kita lebih luas berbanding dengan Singapura, dan juga kita ada different modes of transportation yang menjaringkan negara kita dengan negara-negara luar. Kita ada port, kita ada rail services dan juga kita ada road dan juga kita ada freight services. Jadi ini adalah salah satu key aspect in terms of transportation planning. Okey, yang seterusnya adalah intelligent transport system.
Which is contohnya dengan menggunakan teknologi sekarang ni, kita dah ada big data analytics, kita dah ada artificial intelligence, kita dah ada data management system. Data-data yang banyak yang diperolehi dari segi numbers, dari segi graph, dari segi figures dan sebagainya, kita boleh translate dia menjadi satu result yang kita boleh tambah baik keadaan semasa. Ini gunanya ITS ataupun Intelligent Transport System ini. Contohnya antara inisiatif-inisiatif kerajaan yang mungkin kita boleh ambil contoh macam penggunaan My Digital Initiative. Contohnya kan kerajaan dicuba untuk tingkatkan dari segi security of digital punya identity. So semua orang diwajibkan untuk daftar untuk My Digital ID punya access by 1st of May kan. So by now everyone should have access terhadap My Digital ID. Okay. In addition to this planning effort kan, so jadi melalui 12 Malaysian Plan ataupun rancangan Malaysia yang ke-12, kerajaan cuba untuk prioritize in terms of public transport punya expansion, dan juga dalam masa sama dia cuba untuk utamakan dari segi green mobility melalui EV dan sebagainya, dan juga smart logistic solution to ensure in terms of long-term transport sustainability. So these elements biasanya dia akan work together to create an integrated approach to transportation planning. Okay, so seterusnya adalah berkaitan dengan transport safety challenges. Ini adalah benda-benda yang biasanya melibatkan in terms of preventing accidents. So setiap tahun kan kerajaan akan keluarkan statistik kemalangan. Contohnya kan pada tahun lepas ada 40,000 aksiden berlaku. So pada tahun ini objektif kerajaan adalah untuk cuba untuk mengurangkan kadar tersebut ke tahap yang lebih rendah. Sebab apa? Kalau kadar kemalangan meningkat setiap tahun, dia membuktikan salah satu kelompongan ataupun in terms of the weaknesses of the government in terms of implementing their regulation. Jadi biasanya tujuan kerajaan adalah untuk reduce in terms of fatalities, in terms of to ensure the well-being of passengers and freight across transport mode. Jadi biasanya untuk aspek yang pertama dari segi transport safety challenge, dari segi road safety, Malaysia faces high road accident rates with thousands of facilities reported annually. Ini yang saya katakan, kalau tahun lepas kita dah mencatatkan 40,000 aksiden yang melibatkan nyawa dan sebagainya kan. Jadi biasanya kerajaan melalui dia punya research punya body which is MIROS, Malaysian Institute of Research, dia memang fokuskan kajian terhadap road safety. Jadi tujuan mereka dia akan buat kajian berdasarkan data-data yang sedia ada, dan dia akan cuba untuk implement untuk menambah baik dari segi mungkin highways yang ada dekat Malaysia ni, ataupun bagaimana kita nak mengubah drivers behavior dan sebagainya. Okay, yang seterusnya adalah in terms of aviation security. Okay, aviation security ni berbeza dengan road safety, dia lebih berfokuskan kepada local punya konteks. Aviation security ni, aviation industry lah biasanya, kita berhubung dengan airspace daripada negara-negara luar kan. Jadi undang-undang yang dikuatkuasakan biasanya dikeluarkan oleh ICAO ataupun International Civil Aviation Organization, ataupun sebutan dia adalah ICAO. Okey, undang-undang di peringkat international dikeluarkan oleh ICAO, dan setiap undang-undang itu akan dikuatkuasakan mengikut kepada negara-negara yang menganggotai, termasuklah Malaysia. Malaysia dia akan kuatkuasakan melalui CAAM, Civil Aviation Authority of Malaysia. Kalau dulu kita ada DCA, Department of Civil Aviation, tapi sekarang ni dia dah jumutkan, dia dah satukan menjadi satu badan which is CAAM. Jadi dalam salah satu functions of CAAM adalah untuk menguatkuasakan aviation security punya policy dan juga regulation. In terms of compliance, contohnya kan, undang-undang yang paling simple sekali lah, tak boleh bawa power bank, kena simpan dekat dalam tak boleh simpan dekat dalam kargo, kena bawa dekat kamu punya carry on punya luggage. Itu salah satu undang-undang yang dikenakan oleh ICAO dan dikuatkuasakan dekat Malaysia ni. Selain pada tu, nak bawa air, tak boleh air yang lebih daripada 250 mililiter. Ini salah satu undang-undang yang dikenakan oleh ICAO untuk menjaga dari segi safety juga. Takut ada orang salah guna dan sebagainya kan, nak buat bom dan sebagainya. Okay. Alright, next adalah dari segi maritime safety.
Ini dari segi contohnya, kalau dekat Malaysia, kita ada Jabatan Laut Malaysia di mana sama juga kes dia dengan aviation sebab kita berkongsi perairan dengan negara-negara jiran. Undang-undang yang dikuatkuasakan adalah berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh IMO, International Maritime Organization. Jadi sebarang undang-undang berkaitan vessel, berkaitan cargo ship, berkaitan dengan any kind of sea transportation, undang-undang tersebut dikeluarkan oleh IMO. Jadi dekat Malaysia, undang-undang yang diperolehi daripada IMO itu dikuatkuasakan oleh Maritime Department Malaysia ataupun Jabatan Laut Malaysia. Okey, kemudian yang terakhir dari segi safety challenges, bagaimana kerajaan cuba untuk mengelak daripada berlakunya lebih banyak isu dan juga dari segi in terms of safety challenges melalui railway operation ataupun railway safety. Jadi dekat Malaysia ni kita ada KTMB, Kereta Api Tanah Melayu Berhad as operator, dan juga MRT Corporation yang operate MRT punya services. Mereka adalah operator yang enforce in terms of stringent maintenance and security measures for rail safety. Jadi kalau kamu rajin ikut social media untuk KTMB, Prasarana, MRT Corp kan, kamu akan nampak every once in a while, setiap 3 minggu ataupun setiap 3-4 minggu akan ada update berkaitan dengan pegawai-pegawai daripada this company akan buat safety regulation ataupun safety measures punya checking. Ini penting sebab apa, dia nak pastikan dari segi safety challenges, berlakunya accident ke ataupun dari segi facilities yang mungkin out of date. Jadi mereka nak elakkan daripada masalah-masalah ni, so that's why they need to conduct in terms of this pemeriksaan secara berkala. Okay, seterusnya adalah in terms of safety initiative and enforcement. Okay, safety untuk berkaitan ini, antara undang-undang yang dikuatkuasakan adalah, contoh yang pertama adalah Road Safety Plan Malaysia 2022 sampai 2023. And then kita ada awas, kamera awas. Kalau kamu bergerak daripada Pasir Gudang kan nak balik KL kan, ada few kamera awas yang ditempatkan di few strategic location. Dia punya tujuan adalah in terms of to integrate speed cameras and traffic light enforcement to improve road safety compliance. Siapa-siapa yang speeding lebih daripada 110 tu, bila captured on awas punya kamera, kena bayar saman. And then railway maintenance protocol, ini yang saya katakan tadi, bila kita buat stringent maintenance punya protokol, kita cuba untuk minimize the potential of berlakunya accident ataupun berlakunya kerosakan dan sebagainya. And then in terms of international standard compliance, which is we want to ensure Malaysian transport system to meet globally safety standard dan juga security requirement. International standard ni dia punya requirement, dia punya compliance tu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau Malaysia dia boleh penuhi these types of compliance, memang sangat-sangat memuaskan hati dan boleh membanggakan kita lah sebagai rakyat Malaysia kan. Okay. Next one adalah in terms of transportation dan juga disaster management. Okay. Ini dari segi bagaimana transport system ni memastikan as a community, kita cuba pastikan bagaimana disaster management ni dilakukan ataupun kita cuba untuk bantu pihak-pihak yang terlibat dengan disaster management. So, yang pertama adalah in terms of disaster challenges. Contohnya setiap bulan 10, 11, 12 sampai bulan 1 kan, dia akan ada monsoon punya musim. Jadi biasanya negeri-negeri yang terlibat, even Johor sekalipun antara negeri yang terlibat, usually ada flood related punya road closures dekat Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dia menyebabkan berlakunya landslide which is affecting highways such as Skara Expressway. And then ada disruption in terms of port and airport operation disebabkan extreme weather. So these are the example in terms of disaster yang berlaku pada musim monsoon contohnya. And then in terms of response agencies, jadi sebagai sebuah kerajaan,
biasanya dia akan ada agensi-agensi yang in charge ataupun akan bertanggungjawab dari segi bagaimana nak membantu masing-masing terlibat. So kita ada NADMA. NADMA ni adalah National Disaster Management Agency dan mereka memperkenalkan protokol-protokol yang perlu dipatuhi, contohnya untuk masa-masa banjir. Jangan gunakan electricity punya devices ataupun jangan buka plug dan sebagainya kan. Sebab ada banyak kes di mana ada orang kena short current dan sebagainya. And then in terms of coordination of these agencies dan juga emergency services. So NADMA dia akan cuba untuk coordinate lah between agensi-agensi yang ada yang akan cuba untuk bantu masing-masing terlibat. And then in terms of rapid deployment of resources during emergencies. Okay, so biasanya di dalam disaster management ni dia akan cuba untuk bagi solution dari segi climate resilient infrastructure project. Bila nak bangunkan sesebuah projek, dia akan tengok sama ada kawasan ini dia terlibat dengan mudah terlibat dengan banjir ataupun tidak. So kalau mudah terlibat, then they are going to propose in terms of teknologi yang mungkin boleh mengurangkan impact. And then in terms of elevated highways in flood prone areas, instead of kita buat jalan dekat kawasan tanah, di elevatekan highway tersebut untuk elakkan daripada ditenggelami banjir. And then in terms of flood mitigation measures, which is key transportation routes, salah satu bantuan ataupun dari segi measures yang dilakukan oleh kerajaan adalah melalui flood mitigation. Dia cuba untuk bagi laluan alternatif, for example. Okay, so bagaimana kerajaan melalui teknologi-teknologi yang ada. So contohnya kan, in terms of disaster resilience. So ada beberapa benda yang dikuatkuasakan. Contohnya kalau kamu tengok dalam textbook kan, dalam e-book yang saya berikan, kita ada NADMA, yang macam saya katakan tadi, NADMA adalah satu badan yang dibangunkan oleh kerajaan untuk memainkan peranan in terms of disaster response punya effort. Jadi, melalui collaboration dengan state government dan juga local authorities, NADMA ensures in terms of transport routes remain open or being cleared as soon as it is safe to do so. Jadi, dia cuba untuk pastikan akses terhadap jalan raya tidak putus disebabkan berlakunya flood ataupun in terms of monsoon punya musim. Okay, selain pada itu ada climate resilient punya infrastructure project, elevated highways macam saya sebutkan tadi, dan juga ada digital monitoring system. Jadi macam Malaysia kita dah ada control room seperti dalam gambar ni kan, digital monitoring system di mana kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan dia ada dia punya war room ataupun satu bilik yang dipenuhi dengan CCTV ataupun screen-screen seperti dalam gambar ni untuk dia monitor dari segi road condition, dari segi in terms of disaster affected areas dan juga dari segi in terms of traffic flows during emergencies. Jadi selain pada itu ada juga berkenaan dengan weather prediction. Jadi Malaysia Meteorological Department dia akan produce early warning system. Dia kata akan berlakunya extreme weather kan, for example. So kita akan dapat prediction before it happens. And then in terms of coordinated response, bagaimana kerajaan melalui agencies yang ada, they are going to integrate in terms of disaster management into effective transport policies ataupun transport planning which creates more resilient system with emergency services and transport authorities working together during crisis. Okay. So, basically dalam chapter yang kelima ni, the future transport resilience, apa yang nak diceritakan dekat bahagian ni adalah in terms of each of the issues yang saya sebutkan tadi tu, dia ada dia punya impact terhadap ekonomi. Jadi pentingnya transport policy and planning ni untuk mengelakkan impact-impact ini daripada memberi kesan negatif terhadap our ekonomi. Jadi tujuan transport policy and planning ni adalah untuk pastikan bagaimana anda kata berlakunya in terms of extreme weathers, how we are going to avoid them melalui transportation planning dan juga in terms of transportation policies. Okay, alright. So that's all for chapter 5. It's quite short actually. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada sih. Tak ada Alright. Boleh saya tahu tak dalam ni ada ke Adam Haikal? Sorry, ada Haikal. Adam Hakimi. Adam Hakimi ada ke?
Okay, tak apa. Sekejap saya nak check attendance balik Bila saya panggil nama tolong cakap ada Sekejap saya tengok. Alright, Anik Farhan ada ke? Saya, sir. Alright. Yang kedua, Auni Farzana. Saya. Okay. Dania Kristina. Dania tak ada Dias Akrama. Saya. Okay. Emir Ikhwan. Emir ada ke? Emir tak ada Farid Kazmi. Farid pun tak ada. Aras Irfan. Pun tak ada juga. Husna Syikin. Husna Syikin ada ke? Ada tak? Tak ada. Luqman Nul Arif. Luqman Nul Arif ada ke? Ada, sir. Alright. Megat Nabil Shah. Saya. Okay. Mama Ikhwan. Ada, sir. Muhammad Naufal Hakim. Ada, sir. Riz Farihin. Ada, sir. Tapi attendance tak sign Alright. Zaif ada ke? Saya, sir. Okay, alright. Danish Hakim. Saya, sir. Okay. Adam Hakimi. Adam Hakimi ada ke? Okay, alright. Asil Iman ada ke? Saya. Alright, thank you Asil. Danny. Ya, saya, sir. Okay, Farhan Itisham. Ada. Haris. Saya, sir. Zarif. Zarif ada ke? Mana Zarif? Attendance dah sign ni. Tak ada pun? Ada. Husna Syikin ada Saya nampak kamu angkat tangan. Okay, alright. Zarif tak ada tapi dia sign attendance. Nadrah ada ke? Saya, sir. Alright. Farisha. Saya, sir. Okay. Sirna. Saya, sir. Anis. Anis Nasuha ada ke? Nurul Izzati. Nurul Izzati ada ke? Putri Emilia Batrisha ada ke? Siapa yang katakan tu? Putri Emilia Batrisha ada ke? Okay, Husna. Okay, alright. Okay, Putri tak ada Syed. Syed ada ke? Syed tak ada. Dan last kali, Wan Nur Kristina. Ada, sir. Ada alright. Okay, so that's all for today. Kelas hari Jumaat ni tak ada sebab saya beri laluan pada grup yang nak pergi buat group assignment. Tapi kalau nak jumpa saya, nak consult saya ada je kat office. Okay, alright. So, Assalamualaikum. Thank you very much Take care. Assalamualaikum. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir.